Ini kita orang hari kedua, kita orang di Tanjung Tualang. Kita orang di site nak trolling. Malam kita orang trolling juga. So kita orang pakai dummy kit habis. Kita boleh tengok. Bike banyak. Sampai hilang rupa dah ni. So hari ni kita orang akan teruskan dengan trolling menggunakan dummy kit habis. Okay, recommended speed untuk trolling habis kalau pakai Haibo 54 pound ni, kita orang akan pakai speed antara 3 dengan 4. Itu adalah recommended speed kalau nak trolling untuk demikian. Masa dulu mana ada macam sekarang tahu barang-barang nak beli untuk dreadlock semua tak ada, motor tak tahu. Memang belasah je buat. Macam mana nak maintain biar saya tak sentuh dengan gatal malam-malam. Kena. Saya lah bang, esok. Jauh. Aku rasa ni jerawat bang. Toman kot. Toman bu. Toman. Besar tu. Bawa kepala dia bawa. Nanti bila aku cakap tangguk. Lihat dia bawa. Ya, asal tak masuk aja. Ya, okey masuk. Tak apa. Macam tu. Kepala dia bawa. Keluar. Alhamdulillah. Yosha. Yeah! Mantap. Tapi kena mata aku.